Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim. Amma ba', kita sambung balik bacaan ta'lim wal ta'lum kita hari ini insya-Allah dengan hadis-hadis mengenai ikramul muslimin, kedudukan dan kemuliaan orang-orang Islam. Sayyidina Abu Sa'id Khudri radhiyallahu an meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sakit kepala yang menimpa seorang mukmin dan duri yang menusuknya ataupun sesuatu yang menyakitinya akan menyebabkan Allah SWT mengangkat darjatnya dan Allah SWT mengampunkan dosanya pada hari kiamat. Ibu abdi dunia targhib. Sayyidina Abu Sa'id Khudri radhiyallahu an meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sakit kepala yang menimpa seorang mukmin dan duri yang menusuknya ataupun sesuatu yang menyakitinya akan menyebabkan Allah SWT mengangkat darjatnya dan Allah SWT mengampunkan dosanya pada hari kiamat. Ibnu Abi Dunia targhib. Sayyidina Abu Umamah Bahili radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, mana-mana hamba Allah yang bertawajuh kepada Allah SWT dengan penuh tangisan kerana sakit yang menimpanya, maka Allah SWT akan menyembuhkan mereka setelah mereka suci pada dosa. Tabarani Majmu' Zawaid. Sayyidina Abu Umamah Bahili radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, mana-mana hamba Allah yang bertawajuh kepada Allah dengan penuh tangisan kerana sakit yang menimpanya, maka Allah SWT akan menyembuhkan mereka setelah mereka suci daripada dosa. Tabarani Majmu' Zawaid. Hadrat Hasan Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba Allah SWT sakit atau bersafar, maka akan tulis ganjaran pahala untuknya sebagaimana yang dia selalu amalkan semasa dia sihat dan tidak bersafar. Bukhari. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba Allah SWT sakit atau bersafar, maka akan ditulis ganjaran pahalanya untuknya sebagaimana yang dia selalu amalkan semasa dia sihat dan tidak bersafar. Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu an meriwayatkan Nabi SAW bersabda, peniaga yang berniaga dengan benar dan amanah akan bersama dengan para nabi, siddiqin dan syuhada. Tirmizi. Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, peniaga yang berniaga dengan benar dan amanah akan bersama dengan para nabi, siddiqin dan syuhada. Tirmizi. Sayyidatina Ummi Kamarah binti Ka'ab Ansariyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi SAW datang berjumpa dengannya, maka beliau menghidangkan kepada baginda SAW makanan, lalu baginda SAW bersabda, makanlah. Maka beliau menjawab, saya sedang berpuasa. Lalu baginda SAW bersabda, apabila makanan dimakan di hadapan orang yang berpuasa, maka para malaikat mendoakan rahmat kepadanya sehingga orang-orang yang makan itu selesai. Tirmizi. Sayyidina Ummi Umarah bin Ka'ab Ansariyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi SAW datang berjumpa dengannya, maka beliau menghidangkan kepada baginda SAW makanan, lalu baginda SAW bersabda, makanlah. Maka beliau menjawab, saya sedang berpuasa. Lalu Nabi SAW bersabda, apabila makanan dimakan di hadapan orang yang berpuasa, maka para malaikat mendoakan rahmat kepadanya sehingga orang-orang yang makan itu selesai. Tirmizi. Semoga Allah SWT bagi taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah.